Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita pada sesi yang terbaru ni. Saya Azrul dari TM Motor Kapal HQ. Hari ni macam biasa, turn saya untuk buat review. Jadi saya ingat saya nak review untuk model tracer dulu. Lepas tu kita akan buat next pula lagi untuk yang model-model lain pula. Okey. Yang pagi ni saya fokus untuk model tracer V2 dulu. Lepas saya ada satu V2. Ada sebiji je, tak banyak ada sebiji. Banyak yang mencari. Baru masuk tahun 2020 dengan harga jualan ni 39,800. Motor memang cantik. Dia datangkan dengan crash bar, sepasang spotlight kiri dan kanan. Masih lagi mengekalkan exhaust original. Dia tak tukar lagi exhaust dia, boleh tengok. Okey, dia datangkan juga dengan top box. Sidebox tak ada ya untuk motor ni. Jangan terpengaruh dengan dia punya sidebox yang ada kiri kanan ni, sebab ni motor lain punya. Ekor belakang masih kekal. Windshield yang besar, tinggi. Saya ulang lagi dengan harga jualan dia 39,800 tahun 2020. Nak detail mileage ke apa kan TPM saya. Okey, yang ni untuk V3. Saya ada 1, 2 dan 3 unit. Bermula daripada harga 48,800 sehingga harga 52,800. Okey, saya review sekejap. Yang ni V3, sambil lalu saya akan buat review. Kita ada fully accessory, ada top box dan side box. Didatangkan juga dengan crash bar, sepasang spotlight brand Motor Wolf. Masih lagi exhaust standard dengan harga jualan 52,800 tahun 2023, mileage 23k. Okey, untuk yang ni warna merah ni kita ada sebiji, tapi dia kosong, tak ada apa-apa, cuma ada crash bar dengan spotlight saja. Tahun 2023, mileage PM saya dengan harga jualan 52,800. Harga yang sama. Yang ketiga ni adalah model V3 juga. Cuma dia ada top box saja. Ada double stand lagi. Ada crash bar, GR spotlight, brand GR sepasang. Okey, dengan harga jualan 48,800 tahun 2022. Boleh masuk loan kredit, ikut bulanan dan ikut depo yang minimum ada dekat motor. Boleh buat credit card, mana yang guna untuk EPP pun boleh. Boleh wasabi saya ataupun direct saya, call pun boleh, tak ada masalah. Saya akan bagi detail. Saya akan bagi detail untuk model-model yang ada ni belakang saya ni. V2 dan V3. Jika berminat, roger saya Azrul daripada TM Motor Kapal. Jumpa lagi, jual motor, beli motor, cari di TM Motor Kapal. Saya Azrul. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.